Lajunya Sumandak ni. Sumandak. Assalamualaikum. Selamat pagi. 7 Mac 17 Ramadan. Hari ni berdua je dengan Mem. Kami di Bukit Perahu tanpa ruli. Okey lah. Layan pelan-pelan, slow-slow. Mula Bukit Perahu, tangga. Nampak ni. Oi. Psycho. Baru kena psycho sikit. Okay. You can do it. Oi. What? Mudah-mudahan apa yang dia buat Allah berikan betul pada apa yang dia nak. So kita bukan orang muda dan kita dapat berada di penghujung usia. Kalau kita tak nak berubah pun cepat-cepatlah untuk kita mendapat keampunan Allah, untuk kita dapat syurga. Lebih-lebih lagi kita yang berada pada penghujung Ramadan. Ini bukan peluang ni, kita tak tahu berapa hari lagi yang kita boleh dapat. Maka bersegeralah kita untuk kita dapat kedua-duanya yang kita sebutkan, dapat keampunan dan juga mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sediakan sejauh ataupun setinggi langit dan bumi. Sesungguhnya mereka, siapa dia? Dia dan isteri dia dan ahli keluarganya. Dia bukan doa seorang, semua ahli keluarga dia mendoakan. Sebab itu doa secara beramai-ramai. Kerana mereka ini adalah satu tanda benda yang Allah nak tengok supaya Allah makbulkan apa yang kita nak dan Allah bagi apa yang Allah nak bagi dekat kita. Allah nak melihat effort kita. Effort ni, bahasa orang Kedah kasar sikit bahasa. Effort ni datang apa effort ni? Benda apa effort ni? Effort ini adalah Allah nak tengok kesungguhan kita. Kesungguhan kita. Dia kata ila studil firdaus, ya Allah, aku ni tak layak nak dapat syurga firdaus. Ya, satu sudut pasal dia rendah diri, tapi poinnya Allah nak tengok effort kita, kesungguhan kita. Kat mana effort kita? Kat mana kesungguhan kita? Saya bagi satu contoh. Sini ada sempang ke Batu Bukit Perahu. So kami decide ikut kiri untuk pergi Bukit Batu Perahu dan tak ikut tangga lah. Kalau tangga tadi terus tadi, so kami ikut track ke kiri.
At least dia trek hutan. Kita tengok apa yang ada kat depan nanti. Sini ada batu besar ni, tapi tak ada apa-apa signboard. Tak tahu batu apa ni. Mungkin bukan Bukit Perahu. Kami pun tak pasti. Main kedah je. Lepas ikut signboard tadi, batu perahu. Lepas tu jumpa kawasan lapang ni. Nekat je. Sebab kami pun tak sure kan. Tapi jalan-jalan. Ada signboard ni pula. Ke Batu Bukit Perahu Tanpa Ruli. Oh, selamat datang. Okey. Selamat datang ke Batu. Ni dia. Batu Bukit. Batu Bukit Perahu. Tadi jumpa tangga je. Ini baru jumpa trek hutan. Kapet. Kinabalu. Batu Perahu situ lah. Batu Bukit Perahu. Di sana. Kau nak tengok Batu Bukit Perahu sana? 270 meter. Jambatan Tanpa Ruli. Sebenarnya Pekan Tanpa Ruli. Bukit Perahu. Luas. Okey, masa untuk turun, tapi kali ni kami ikut trek hutan. Dapat info tadi ada trek hutan sampai ke bawah, so kita pilih trek hutan lah, tak ada ikut tangga. Okey. Pacak juga, tapi dia turun lah, terus turun. Tapi kalau hujan, bahaya lah. Semalam pun hujan ni, licin. Untuk panjat. Ya, tapi ni tak ada tempat berpaut. So, palikis dah. Bukit Botak tak ada bunyi ni. Bukit Botak tak jumpa bunyi ni.
Dalam kebanyakan video yang jumpa kat medsos, saya sejarang yang highlight tentang trek Bukit Perahu ni ada trail hutan. Kebanyakannya ikut tangga. Kebanyakan video memang semua ikut tangga. Rupanya ada je ikut trail hutan ni, which is lebih menarik lah compare tu kalau ikut tangga pure. Hutan. Hutan. Yang di sana tadi kami tu ada jalan naik balik kan kanan. So tak nak lah, kami pilih ke sini pada trek ke kiri menuruni. Kita tengok apa hujung dia. Tu bila kali terakhir pokok getah ni ditoreh. Di sana tadi, ke kiri pun ada, kanan pun ada. Tengok parking dah nampak dah bawah tu, parking kereta. Ni ke kanan lah. Jumpa dah tangki. Rupanya sini keluarnya. Tadi kami ikut tangga penyesalan. Tu tangga penyesalan. Ini simpang kanan. Simpang kanan. Untuk trail hutan ikut simpang kanan.